Saya Muhammad Kamal bin Hashim, memang berasal dari kampung ni lah, kampung Sungai Ranggas. Saya menternak ikan keli lebih pada setahun yang lepas lah. Bermodalkan 30 kes, saya membina 4 unit kolam tangki simen yang boleh memuatkan anak benih ikan sebanyak 20,000 ekor. Bermula daripada 4 unit kolam, saya mendapat bantuan daripada program Sejati Madani. Saya membina 10 lagi unit kolam yang boleh memuatkan 50,000 ekor anak benih ikan keli. Sebenarnya saya mempunyai hubungan yang baik dengan pejabat perikanan daerah. Mereka sentiasa memberi tunjuk ajar kepada saya dan selalu datang melawat, memberi khidmat nasihat. Selain daripada itu, pejabat perikanan juga banyak memberi bantuan kepada saya seperti bot, peralatan menangkap ikan, pukat, jaring untuk kami. Pegawai-pegawai daripada pejabat perikanan juga selalu datang memantau dan memberi khidmat nasihat kepada saya dan memberi tunjuk ajar cara-cara penjagaan kolam dan menjaga kualiti air. Kolam saya ini sebenarnya tidak ada membantu dari segi peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Hasil daripada kolam saya pasarkan kepada pengusaha-pengusaha kedai-kedai makan dan ada juga tempahan untuk kenduri yang dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil di kawasan saya. Bermula daripada 4 kolam, saya mendapat hasil lebih kurang 1 tan pengeluaran sekali tuaian. Dengan penambahan kolam ni, peningkatan hasil hampir 5 kali ganda lah. Untuk mendapatkan dana Sejati Madani ni, kita memerlukan yang pertamanya tempat lah. Tempat, sama kalau di atas tanah kerajaan, kita kena mohon dengan kerajaan. Kalau atas tanah persendirian, kita boleh menyewa daripada tuan tanah. Lepas tu syarat utama dia punca air lah. Macam kolam yang saya ada ni, punca airnya air sungai. Sebab ikan keli ni air dia kena sesuai. Kalau tak ada punca air, tak payahlah kita nak bela ikan keli. Bela ikan keli ni tidak banyak cabaran sebab ikan keli ni sejenis spesies yang lasak. Dia tak ada banyak masalah, tak ada penyakit, mudah untuk diternak. Nasihat saya kepada mereka yang ingin menceburi bidang menternak ikan keli ini, buatlah bersungguh-sungguh kerana pasaran ikan keli ini cerah di masa hadapan. Jangan putus asa, buat sampai jadi.